Bangun pagi je terkejut saya. Lutut ni dah tak sakit. Dulu saya ni jenis tak reti duduk diam. Dari subuh sampai ke malam. Tak habis-habis untuk keluar rumah. Tapi satu hari tu tengah-tengah masak, tiba-tiba ya Allah, lutut ni rasa mencucuk-cucuk betul. Terduduk saya dekat lantai waktu tu. Tak boleh nak bangun akak waktu tu. Sebenarnya lama dah sakit lutut ni. Dah cuba macam-macam, sama je. Sesuatu hari saya pun tengok dekat Facebook, ramai kata produk Fexi Saraf ni bagus. Makan je, insya-Allah lutut mesti okey. Saya pun cuba, tapi tak letak harapan tinggi sebab macam-macam dah cuba. Lepas hari ketiga saya cuba tu, bangun pagi je terkejut saya. Lutut ni dah tak sakit. Lepas tu buatlah kerja-kerja rumah semua kan. Memang tak sakit jugalah. Sekarang Alhamdulillah, waktu solat, rukuk, sujud, lutut ni memang dah tak sakit. Sebenarnya rasa rugi juga tak jumpa awal-awal Fexi Saraf ni. Itulah sekarang ni akak beli 3 botol terus bagi mak ayah. Okey, nasihat saya, kalau suri rumah di luar sana yang ada masalah lutut sama macam akak yang rasa perit sangat, cuba Fexi Saraf ni. Saya pakai berkesan betul. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat.